Bismillahirrahmanirrahim. Dia tulis lah ayat ni 40 Tapi cuma masalah di sini dia boleh masuk tapi rapat sikit lah. Dia boleh lah nak buka ke belakang. Tapi belakang buat masa ni tak perlu tukar lagi. Ada lagi dia punya brake pad dia tu. Ni tak dia depan ni. Lupa nak bawa turun spana kan. Kita buka ini nak. Spana apa pakai lagi selain pada lengki. Screwdriver tu. Buat depan ni mana nipis sangat. So mana-mana kalau korang nak buka brake depan, jadi kan aku kena beli lengki jenis ni lah. Aku tak tahu nak sebut apa lengki apa ni. Dia bukan lengki biasa yang dia ada bentuk macam lambang lambang Yahudi kan, 6 bintang kan. Sebenarnya nak mudah untuk buka, nanti kita nak adjust ni pump ni kan. Kalau boleh buka dulu sini. Betul, sebab kita nak buang tekanan angin kat bawah kan. Buka 2 skru atas ni. Lepas tu baru kita boleh push dekat dia punya piston kat drum ni. Apa panggil apa? Lupa dah, lama tak bawa motor, lupa. Itu. Benda tu lah kita nak kena tekan dalam bila tukar baru kan. Kalau boleh buka atas dulu lagi mudah. Kalau tak buka pun boleh, tapi itulah nak kena kat dalam sini nak kena apa? Kena kembangkan dulu. Kembangkan dia supaya nanti kita masuk nak pasang balik mudah tu masuk kan. Bismillah lah. Bismillah ni nampak tak? Dia akan bergerak menguncup. Maksudnya menguncup ke belakang. Dia akan beri laluan ni semakin besar. Tapi apa-apa pun kalau kita buka dekat atas, pump dekat atas kan, buka dulu cap tu, lagi mudah kita nak tolak benda ni. Kalau pakai jari ni memang pedih juga. Kalau kadang ada yang jenis ketat ni, ini ketat yang ni, kadang nak tekan tak lepas, seksa kat tu. So dah buka ni. Terus pandang ni. So sebab nak buka macam ni memang yang pedih nak kena ikat balik lah. Bukan kena ikat balik, pastikan skru ni ada kat sini dulu kan. Kalau kita senang nak purah je, nak longgarkan dia, gunakan dulu. Tapi di sini nak kena pegang. Kalau tahan pakai jari, tahan pakai tangan pedih lah. So maknanya 3 skru je lah kalau nak buka apa. Kalau nak ganti brake disc depan ni, bukan brake disc. Kalau nak ganti brake pad depan ni, maknanya kata 3 skru dah. 8 lengki T40. Tu je barang ni. Dalam ni ada O-ring. O-ring ni tak apa. Lalang dah buka kan. Semua dah dengan silikon contact cleaner ni. Contact cleaner ni buang dia nak kata alkohol tersalah bawa spray. Lepas tu bawa silikon spray tu boleh lah. Contact cleaner boleh buang sikit. Dia ada buang sikit
apa, kotoran ni. Sebab kontak cleaner ni untuk kalau PCB, sesuai barang-barang elektronik kan. Nampak ni, memang dah rata ni. Tak ada lah. Dia untuk 150 tapi boleh pakai dekat 160 lah aku ni. Boleh takkan seller hantar sama. Sebab asal dia tulis lagi boleh pakai untuk 160 kat sama je. R ni makna untuk rear lah. Ni baru dia 160, depan dia tak sama dengan lain. Dia kena cari dia punya, ni front, F ni front lah. Baru punya, memang tebal lah. Pasang lah, tak payah buang masa. Yang terbaiknya sebenarnya dekat skru tadi tu, yang terbaiknya sebenarnya dekat skru ni kau boleh letak sedikit grease tau, sikit je, ataupun minyak, sikit minyak je sini, nak elakkan daripada dia berkarat ataupun jadi macam ni lah. Tak sikit je, tak banyak. Kalau guna minyak enjin pun boleh. So kedudukannya kita pasang lah. Yang piston ni dia flat, baru senang nak, sekejap kita nak masukkan dia senang, tak ada ganggu kan. Tolak boleh dalam ni kalau boleh. Yang ni mungkin dah maksimum dah kot. Memang lagi sedap kalau dia letak minyak sikit ni, masuk ni lagi lancar. Minyak tak ada. Dulu. Sini bahagian renggang ni. Ini kalau guna screwdriver boleh, tapi tak sesuai untuk kita paksa dia untuk lebih ke belakang tu, nampak tu kalau tekuk nampak tu, nampak ni. Tapi dia kena lagi rapat tu. Tapi dia tak ada kan. Dia ada tool je sebenarnya untuk tolakkan lagi. Kira tu kembang elok ni. Masukkan cepat-cepat lah, ada kembang ni. Yang ni kita ketat kemudian, sebab nak ketatkan bawah tu. Sekejap dia buat Sebenarnya kalau dah biasa buat memang tak sampai 5 minit kau siap ni sebab yang aku pun first time buat untuk motor ni. Ambil masa tu dekat 10 minit lah. Sebab tertinggal barang ni. Ni 30. Cukup je ketat ikut perasaan dia. Tu kau nampak. Tak kau nampak lah. Okay. Ini pun ikut perasaannya. Dah. Kita pump brake depan. Sebab yang depan ni mesti akan dalam kan. So, pump 3 kali. Okay, dah. Selesai lah depan. Itu je lah. So pagi ni tukar brake di depan. Nanti akan datang memang nak tukar brake di depan, brake pad depan. Kali ni nak akan datang tukar brake pad belakang tak.